Limaza? Astaghfirullahaladzim. Limaza ya Fatimah? Tadi ada Ustaz Jazlan untuk bacaan Fatimah. Ustaz Jazlan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz! Ustaz! Jangan dipecut lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya sikit ke Ustaz, boleh? Silakan. Saya sebenarnya nak jemput Ustaz untuk program muslimat saya untuk bagi tausiah. Program apa tu? Program muslimat Millennium. Program muslimat Millennium. Untuk muslimat? Ayawasa Ustaz. Tak apa, biar saya solat istikharah dulu. Nanti saya bagi tahu macam mana. Okey Ustaz. Ustaz boleh solat berapa banyak pun, tapi saya betul-betul berharap Ustaz dapat terima. InsyaAllah. Kalau diizinkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Semuanya okey. Apa yang okey Ustaz? Ana dah musyawarah dengan pihak AJK Masjid, dengan imam. Mereka semua sangat setuju dengan cadangan ante. Alhamdulillah. Jadi kita boleh tetapkan tarikh terus. Nanti mereka akan sediakan bajet. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dengan permintaan anda tu macam mana Ustaz? Permintaannya mana tu? Banyak syarat yang Ustaz bagi ni. Program kita tu nanti kita tak campur dengan muslimat kan? Kita hanya buat untuk muslimin saja. Betul? Kalau pasal program ente tu, Ana bolehlah cuba usulkan. Tapi kalau pasal program jihad Palestin tu tak boleh Ustaz. Sebab kita dah war-warkan kepada masjid-masjid lain. Lagipun ada Ustaz Azhar Idrus kan, ramai peminatnya, dan kita tak nak kaum muslimat ni marah kalau kita nak adakan program ni khas untuk para muslimin. Jadi akan campur? Ya, akan duduk campur, tapi duduk asing-asing, dan tak ada persembahan yang dipersembahkan oleh para muslimat. Itu semua anda dah settlekan. Ustaz jangan risau.